Untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat korang dengan kita punya lazy stool yang terbaru kita dah bawa keluar tau. Okey, akak abang kalau nak tengok kena stay dalam video ni sampai habis. Yang ni untuk kita punya lazy stool kita yang terbaru tau. Okey, untuk kita punya lazy stool ni kita ada dua jenis warna. Kita ada warna hitam dan juga warna takis. Tapi warna takis ni didatangi dengan netting dekat bahagian tengah-tengah tau. Akak abang, untuk kita punya kerusi ni dia punya material kain ya. Kita pakai Oxford fabric dan dia punya besi kita pakai stainless steel. Kita punya kain ni dia tak mudah koyak. Kalau korang beli dengan kita akan kasih dekat korang bantal secara percuma dan kita akan kasih storage pocket dekat bahagian belah kiri. Tak lupa juga kita akan bantu dekat korang dengan dia punya cup holder, so korang boleh simpan korang punya botol air ataupun cup air dekat bahagian armrest. Yang ni pula untuk bahagian dia punya leg rest. Jom kita pasang dia punya leg rest. Kita punya kerusi ni korang boleh baringkan dia punya backrest. Cara dia korang turunkan sahaja dia punya armrest ke bahagian bawah dan tolak sahaja dia punya backrest ke belakang. Tada, dah jadi macam ni. Kita punya kerusi ni dia boleh tampung berat sampai 120 kilo tau. Kalau korang berminat, jangan lupa dapatkan dekat beg kuning. Bye-bye.